Alhamdulillah kita kembali dalam podcast Zakat Melaka, sembang sikit tapi sampai. Hari ini kita bertuah kerana bersama-sama kita dengan seseorang tetamu yang paling istimewa. Tidak asing lagi dalam dunia dakwah pada hari ini, siapa tak kenal daripada iaitu Imam Muda Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan, iaitu dipanggil sebagai Imam Muda Ashraf. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah hari ni. Baik, Alhamdulillah khair, sihat walafiat. Perjalanan ke sini macam mana? Okey. Melaka okey. Okey. Yang tak okey tu traffic light dia. Traffic light tu semestinya. kalau Melaka, kami kat Melaka pun kami memang tak keluar lah. Memang, tapi okey lah nak buat. Macam mana ada simpang banyak? Banyak simpang. Orang Melaka ni dia unik sikit. Dia banyak, setiap simpang tu mesti ada traffic ada light. Sejarah dia. Ada sejarah. Ada sejarah. Setiap simpang tu mesti ada jalan-jalan dia. Nama jalan tu. Okey Ustaz. Okey, untuk pengetahuan Ustaz, kita ada dalam podcast ni untuk kita membincanglah tentang kita punya podcast untuk sembang sikit tapi sampai. Tajuk yang kita akan kupas sangat dekat dengan hati semua umat Islam, iaitu kita hendaklah pupuk istimewa ataupun pupuklah istiqamah dalam bersahabat dalam Al-Quran, dengan Al-Quran itu sendiri. Maknanya kita selalu baca Al-Quran, kita baca setiap hari kita baca Al-Quran, tapi bagaimana nak kita kekalkan istiqamah dan benar-benar untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat hidup kita dunia dan akhirat. Itu yang kita hendak bincangkan bersama dengan Ustaz pada hari inilah. Okey, kita teruskanlah dengan soalan. Soalan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Ustaz boleh nyatakan, mungkin kita boleh mulakan dengan asas dahululah, di mana apakah yang dimaksudkan dengan istiqamah dalam konteks bersahabat dengan Al-Quran dan kenapa ia penting dalam hidup seharian. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Haris, yang saya hormati jugalah semua warga-warga kerja Zakat Melaka dan seterusnya penonton-penonton dikasihi sekalian. Hari ini kita nak cerita tajuk yang sebenarnya tajuk ini tajuk yang memberikan sinar dan harapan kepada manusia. Tajuk yang mana satu hadiah Allah SWT bagi umat. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Salah satu yang kita selalu menyebut, Allah jadikan Nabi Muhammad arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat. Tapi apakah rahmat Nabi? Salah satunya yatlu 'alaihim ayatih, iaitu Nabi bacakan kepada kita Al-Quran. Jadi Al-Quran ni sebenarnya rahmat Allah. Kalau tak ada Al-Quran kita gelap. Jadi hari ini insya-Allah topik Ustaz ni kita nak kupas lebih mendalam. Sebab Al-Quran ni bila dia sebut maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bila dia sebut Nabi ni penghujung, tidak ada Nabi lagi, bermaksud Quran akan kekal relevan sampai bila-bila. Bila kita sebut kekal relevan, bila kita sebut dia dynamic, bila kita sebut dia sesuai, dia ini bagus. Tetapi kalau kita tidak boleh menyampaikan idea yang bagus itu, tak guna juga. You cakap bagus, tapi apa idea? Tak ada idea. Tak ada idea. Jadi kita kena realitikan apa yang disebut dalam Quran itu, ianya bersifat mulazamah ataupun bersifat lazim bagi setiap zaman. Tidak ada satu teks kitab, Ustaz, tak ada satu teks kitab yang mana 1400 tahun ayat itu tak ditukar barisnya, tak ditukar hurufnya, kekal sampai bila-bila. Satu kitab yang berani mencabar orang lain. Saya tak berani cabar Ustaz untuk cari silap saya. Kalau Ustaz cari akan jumpa. Tapi Quran, tuan-tuan, satu kitab yang berani cabar orang. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah kamu ini, Quran ajak pula, tolonglah cari. Tolong tadabbur. Tolong cari mistake. Kalau jumpa, bawa keluar. Sampai hari ini 1400 tahun tidak ada siapa yang berani mengeluarkan satu kenyataan yang mana kekal ideanya sampai hari ini. Sebab pencabar-pencabar Quran, Ustaz, 1400 tahun dulu beribu orang mencabar Quran. Ribu orang. Kita tahun 80-an kita pernah dengar nama Salman Rushdie. Tapi mana pergi idea-idea mereka? Idea mereka hancur, idea mereka pupus, idea mereka tenggelam zaman. Aswadul Ansi, Musailamatul Kadzab. Ini orang-orang dulu yang dah kritik Quran. Tak ada dah cerita dia. Tetapi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran kekal sampai bila-bila. Ideanya, ayatnya, hurufnya. Dan kalau kita tengok kita ni
yang ada perbezaan, perubahan huruf, perbezaan ejaan setiap zaman. Tapi Allah memelihara Al-Quran dengan begitu detail. Kalau William Shakespeare dalam syair-syair dia, cara dia cakap dulu mungkin hari ni orang putih tak cakap macam dia cakap. Macam kita lah baca buku hikayat Tun Sri Lanang ke, hikayat Hang Tuah ke. Kita cakap macam tu ke? Ada kan? Baru jarak sikit. KL dengan Melaka. Dengan Melaka pun dah beza lah. Apa khabar jadi apa khabar. Logat pun dah berbeza. Logat dah lari dah. Ejaan Yeah. pun cangkul dulu ada CH lah. Sekejap CA lah. Quran tidak. Dan Allah kekalkan. Dan kita nak, hari ini kita nak kupas tentang macam mana nak istiqamah. Itu soalannya. Macam mana nak istiqamah ni. Syayyabatni Hudun. Kata Nabi, rambut aku beruban dengan turunnya surah Hud. Kenapa ya Rasulullah turun surah Hud? Engkau rambut beruban. Dalam surah Hud ada menyebut, Fastaqim kama umirt. Istiqamahlah kamu seperti mana yang diperintahkan. Bermaksud beratnya istiqamah. Bukan senang kita nak bincang isu istiqamah dengan Quran. Al-Quran itu indah tapi nak istiqamah dengan Quran. Sehingga menjadi ahlul Quran. Sebab tidak ada lagi Allah declare, kata Nabi, sebagai family Allah. Melainkan ahlullah wa ahlul Quran. Ahli Allah, keluarga Allah adalah keluarga Al-Quran. Jadi hari ini kita nak cerita apa maksud ahli Al-Quran. Baca Quran tak semestinya jadi ahli Al-Quran. Orang yang solat tak semestinya jadi ahli solat. Dia ahli Al-Quran adalah ahli dia. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Menarik dengan apa kupasan yang Ustaz terangkan. Itulah kalau kita lihat kan, baru-baru ni pun kita tahu kan kisah Nurul Jazli tu kan. Nurul Jazli tu dia sampaikan apa orang mengingati dia sebab kan dia mencintai Al-Quran itu sendiri. Apa perasaan apa ramai orang kita nak rasa dekat dengan Al-Quran sebenarnya. Tapi realitinya hidup kita ni sibuk dengan kadang-kadang kita ni istiqomah tu pun terasa susah. Kadang-kadang kita banyak alasan dengan keadaan apa dengan kita punya komitmen. Tapi bagaimana sebenarnya kita boleh mula secara mudah dan konsisten walaupun dalam kesibukan kita bekerja hari-hari, kadang-kadang kita masa hanya pentingkan dunia saja kan. Tapi dengan Al-Quran pun kita tak ada masa nak nak baca. Macam mana Ustaz boleh apa bagi tahu pada mereka kat luar sana tentang isu ni lah. Macam mana kita nak suka dengan Quran, berminat dengan Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ni bagaikan kita masuk ke dalam lautan. Lagi dalam lautan, lagi banyak ikan kita dapat. Lagi dalam kita masuk dalam Al-Quran, lagi banyak benda kita dapat. Al-Quran ni dikaya. Perkataan dalam Al-Quran, vocabulary-nya menggunakan bahasa Arab dan Al-Quran menggambarkan bahasa Arab pula. Satu bahasa yang luar biasa, vocabulary paling banyak dalam dunia. Dia cerita everything. Kalau orang sebut Al-Quran adalah kitab hukum, siapa nak baca buku undang-undang? Betul tak? Betul. Kita nak baca buku undang-undang, takkan baca buku undang-undang. Kita pun nak baca buku paper tabloid. Yang santai, yang ringan. Sebenarnya dalam Quran tak sampai 10% ayat tentang hukum. Banyak pasal kisah, banyak kisah. Kalau kata-kata ayat tentang hukum, ahkamul Quran al-Jassas Ibn al-Arabi contohnya, bila dikutip ayat-ayat hukum, letak tak sampai 500. Kalau 6,236 ayat Quran berkenaan dengan hukum tak sampai 500. Habis Quran cerita apa? Quran ada cerita. Quran cerita macam-macam. Langit, bumi, an-najam, at-tariq, al-buruj. Langit, binatang, al-baqarah, al-fil, al-ankabut, lebah, labah-labah, al-khail, kuda, everything. Al-khail pun dia sebut al-khail musawwamah. Contohnya menggambarkan tentang transportation. Al-Quran gambarkan tentang buah-buahan, patin, zaitun, al-a'na, anggur, kurma, macam-macam. Digambarkan makanan, ada yang karbo, macam mana Nabi Yusuf AS ada food security-nya, tentang penabungan menyimpan gandumnya. Digambar alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Macam mana bumi yang tidak ada hasilnya. Hasil bumi, li ila fi Quraisy ila fi marhalat asy-syita'i was-sayf. Bumi Mekah bukan ada hasil bumi. Singapura bukan ada hasil bumi. Tapi kenapa dia maju? Dia tak ada ladang, tapi dia jadi hub. Menggambarkan macam mana mereka ini duduk tengah-tengah. Orang turun daripada atas, daripada Syam. Orang daripada Yaman naik ke atas. Center untuk bina ekonomi. Sebab cara mengendalikan dengan baik. Quran dia cerita everything. Dia cerita semua. Al-hayah. Kehidupan. Sebab itu bila baca Quran,
Kalau kita faham, kita begitu teliti, maka kita akan rasa seronok. Dia cerita semua. Kalau cerita bab pokok, dia bukan cerita bab makan sampai kita makan. Macam mana nak sediakan pokok. Dari sudut turab, tanah diceritakan. Dari sudut al-asifatu asfa, teori hujan. Macam mana air yang digunakan. Macam mana pendebungaan dia sebut. Macam mana you nak pembungkusan. Even you nak buat bisnes pun, kita dah sebut ayat paling panjang, ayat tentang hutang contoh kan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kita tengok dia bukan hutang saja. Dia cerita tentang macam mana you kalau tak pandai fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyu bil adl. Cerita tentang tak pandai uruskan kewangan, boleh cari lawyer, fastashiru syahidaini min rijalikum, guarantor. Nak pastikan you punya sistem tu cantik. Everything. Sebab itu bila kita baca Quran, macam tadi sebut adik Nurin tadi contoh. Kalaulah maknawinya Al-Quran itu hebat. Kalaulah kita baca Quran itu tak faham pun boleh menangis. Ini maknawi, ini hissi lah. Ini mukjizat yang kita nampak kepelikan lah. Itu pun dah hebat. Apatah lagi kehebatan kebenaran Al-Quran yang mengatakan dengan clear zalikal kitabul la raiba fih. Awal-awal daripada Al-Quran surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Ini kitab yang tidak ada keraguan. Dia bukan cakap kitab perfect, dia kata tak ada ragu. Beza. Menggambarkan you carilah sila. Kalau kalau you rasa you betul, Quran cakap wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fastu bi suratin min mithlihi. Kalau kau rasa kau betul, bawa mai sebiji macam Quran. Simple, cabaran ini 1400 tahun tak dijawab. Jadi kalau kita tengok, kalau kita nak dapatkan keseronokan ni, kita kena faham dulu gambaran apa itu Al-Quran, Al-Hayah, kehidupan. Barulah kita mulakan dengan langkah pertama. Contoh langkah pertama, Ustaz, kami orang Melaka, saya orang masjid tanah. Saya ni bukanlah pandai sangat. Baru nak start jinak-jinak. Alhamdulillah. Satu kitab yang mengatakan Qur'u, hentakan. Akhirnya menjadi Quran, lidah-lidah yang digerakkan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dia tak dibaca dengan biasa-biasa, dengan kelang kabut. Warattilil Qur'ana tartila, dibaca dengan baik. Diperhiaskan zainul Qur'ana bi aswatikum, dengan lagunya. Tak ada lah mana bahasa kita cakap kena berlagu, ada tak? Orang Melaka, apa khabar kamu semua? Tak ada. Bayati ke tak ada? Kan? Kena tajwid? Tak ada. Kena tajwid ada tak? Bahasa Arab tak kena tajwid. Mana ada orang kaifa haluka anta? Tak ada. Tak ada dengung-dengung. Tak ada dengung-dengung. Quran baca baik-baik sehingga dia menjadi hiburan. Walaupun you tidak faham, you baca satu huruf, harfan, Allah ambil kira. Sebab itu bila kita nak muqaddimah Quran, you nak minat Quran, mulakan dengan Quran itu qiraah, baca dulu. Sebelum nak cerita faham, tadabbur, tafsir, start dengan baca dulu. Sebab walaupun Nabi faham, walaupun orang Arab faham, walaupun mereka ditafsirkan oleh Nabi, mereka mulakan dengan qiraah. Yang tu paling asas. Tu dia kata, Ustaz, saya ni duk baca an in on ban bin bon. Kan bila nak rasa manis Quran ni kan? Alhamdulillah. Masuklah ke dalam Al-Quran melalui apa saja pintu. Sebab itu bila Nabi duduk dengan Ibnu Mas'ud, Nabi katalah, Iqra' alal Quran Ibnu Mas'ud. Baca Quran untuk aku Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, anzil ilaik. Quran ni turun untuk engkau. Jadi engkau baca, kami dengar. Nabi kata, sekali-sekala aku teringin nak dengar bacaan. Sebab Ibnu Mas'ud ni salah seorang yang Nabi cakap, kalau nak ambil Quran, ambillah daripada Ibnu Mas'ud. Bacaannya sedap. Jadi Ibnu Mas'ud pun baca sampailah ayat Quran surah An-Nisa 41 Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka dia baca-baca, tiba-tiba Nabi kata, hasbukal an. Cukuplah, jangan baca dah, stop. Maka dia tengok Nabi ad-dumu', air mata Nabi mengalir, menggambarkan Nabi, orang muda hari ni kata layan feel tu. Dia jadi hiburan. Mengetuk pintu hati. Bermaksud kalaulah makcik, pakcik, kan, orang masjid tanah tadi kan, yang and on ban min bun, tak boleh nak mukadimah. Kami nak mukadimah apa, Ustaz? Bunyi bayati pun tidak. Nahwan pun tidak. Dengar dulu baca Al-Quran. Mukadimah. Sebab itu saya boleh sebut orang Melaka,
Dulu zaman kita dulu Ustaz. Zaman saya muda lah. Sekarang dah imam tua. Kan? Waktu dulu. Kita kalau pergi kan, mat tahfiz tak banyak. Susah jumpa mat tahfiz. Dulu saya dekat Penang ada 2-3 mat tahfiz saja. Sekarang ratus. Kedah berapa biji mat tahfiz saja. Tapi salah satunya, kalau tuan-tuan tengok dekat KL, beribu pelajar tahfiz hari ni. Hampir 27,000 pelajar tahfiz di Selangor. Mai mana ramai-ramai itu? Mai mana keinginan mak ayah nak hantar mat tahfiz? Salah satunya apabila kita mulakan dengan salatul tarawih dengan mengundang orang-orang yang baca Quran sedap. Seperti mana Umar menjemput Ubay bin Ka'ab, Tamim Ad-Dari untuk jadi imam, nak menarik perhatian orang dengan bacaan Quran supaya seronok. Akhirnya orang berminat. Saya nak sebut, orang yang minat tu bukan orang yang baca. Orang yang minat tu orang yang dengar. Kalau dengar pun boleh jadi hiburan, mukadimah ni paling simple. Dengan dengar, belilah kaset-kaset, bukalah YouTube, dengarlah syekh-syekh yang bacaan Quran sedap. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Itu langkah paling basic. Lepas tu you nak baca waktu bila. Semua saya boleh cerita waktu bila nak baca. Skill nak baca waktu bila yang disebut dalam Quran paling bagus. Quran sebut juga bila you nak baca. Subhanallah, Quran ni dia bukan cerita tentang macam mana you nak perfect dalam hidup you. Dia cerita habis you nak makan apa, nak minum apa, perfect semua cerita. Takkan tentang ketenangan akhirat dia takkan explain kat kita. Dia explain juga. Inna nasyi'atal lailihi asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bacalah pada waktu malam. Kerana aqwamu qila, lidah kamu lebih baik pada waktu malam. Baru kita nak baca Quran. Orang Melaka sebut lancar kan? Lancar dia tak sebut benda lain. Lancar dia kena betul. Okey, betul lah lancar. Okey. Dia nak lancar tu dia kena apa? Dia kena bagus seronok. Tersangkut-sangkut tak seronok. Jadi kalau kita ada waktu yang kita pilih, lepas tu kita ada ditambah pula dengan suara-suara yang sedap. Kita pun belajar dengan suara sedap untuk memperbaiki Al-Quran tu sendiri. Ada orang cakap biasa saja. Datuk Siti Nurhaliza kalau dia cakap kan, apa khabar Datuk Siti? Alhamdulillah baik. Macam nyanyi dah. Tapi kalau nyanyi lagi sedap. Betul. Sebab apa? Quran itu begitu, dia punya roh dia. Jadi saya nak mukadimah untuk nak dapat keseronokan dengan Quran sebelum cerita bab tafsir tadabbur, jadikan Quran sebagai hiburan. Dengar, pilih waktu nak baca, kita baca sendiri. Lepas tu kita masuk pintu-pintu yang lain. Menarik dia. Sebab dia punya keyword dia, jadikan hiburan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Maknanya kalau Al-Quran tu kita hayati, kita baca walaupun kita baca merangkak-rangkak. Waktu tu first bim pun semua tu kan Ustaz sebut tadi. Tapi kalau kita istiqamah insya-Allah Allah akan buka pintu hati kita untuk teruskan lagi kita punya bacaan, perbaiki bacaan kita. Sebab dalam keluarga sendiri pun kita kena terapkan juga Ustaz. Sebab kalau itu kan dalam rumah tangga sendiri kan, budaya Al-Quran tu penting untuk kita waris pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagaimana cara keluarga kita untuk khususnya ibu bapa boleh memupuk budaya Al-Quran dalam rumah tangga, Ustaz? Baik, alaikum bil Quran. Hendaklah kamu bersama dengan Al-Quran. Sehingga ulama menyebut alimu auladakum bil Quran. Ajarlah anak-anak kamu, family kamu tentang Al-Quran. Jadi kita nak wujudkan suasana Al-Quran dalam rumah. Dia jadi roh dalam rumah kita. Nabi tak pernah suruh rumah kamu ikut architecture rumahku. Tak ada. Tingkap macam mana. Ustaz dulu mana? Mesir ke Jordan ke mana? Saya dekat Terengganu je. Terengganu Malaysia juga. Contoh. Tak sampai Mesir. Dia kalau kat Mesir, ni orang Mesir dia tak ada parit. Mana Mesir? Parit tak ada. Tapi saya pernah, saya tak pergi Mesir, saya pergi Arab Saudi. Itu pun umrah lah. Memang kalau kita tengok pun tak ada nak nampak parit. Iyalah, tak buat apa nak parit. Hujan pun segala-segala. Lepas tu sekali hujan banjir. Macam kita kena parit. Parit penting. Bumbung kita tak sama. Bumbung kita ada bentuk tersendiri. Sebab hujan-hujan tropika. Jadi you nak ikut architecture rumah you silakan. Tapi macam mana nak membina roh dalam rumah itu sesuatu yang kita kena bincang. Jadi kalau kita cerita tentang family Quran, macam mana nak jadikan bapa yang memberikan peringatan untuk anak sebagai role model, ayah, mak, orang tengok, anak tengok pun
rasa happy. Nak wujudkan suasana. Sebab kalau anak tengok bapa tak baca Quran dalam rumah, takkan hidup dengan suasana Quran. Susah. Saya pernah mengendalikan banyak, jadi moderator, jadi pengacara. Salah satunya pengacara program Tahfiz Muda contohnya. Tahfiz Muda ni peserta-peserta budak-budak kecil, umur 5 tahun, umur 10 tahun. Brilliant, hafal Quran, dhabit, hebat. Kalau tidak dia orang tak masuk lah dalam 10 terbaik. Saya cek satu-satu, hebat budak-budak ni. 10 orang, 9 orang itu bukan daripada Mahat Tahfiz. Seorang Mahat Tahfiz, 9 orang tu hafal dengan mak ayah. Kalau Ustaz tengok Musabaqah Al-Quran, peringkat kebangsaan, Ustaz pergi tengok. Yang jadi juara-juara tu kebanyakannya family Quran. Family Quran. Ustaz Syafi'i Selangor, berapa ton anak dia? Family. Satu family. Nak tengok juara ni, biasanya juara ni mungkin adik dia pun hafal, abang dia hafal, even bapak dia pun hafal. Jadi sebenarnya apa dia? Nak gambarkan kalau you nak dapatkan keluarga anak-anak yang hebat dalam Quran, seluruh family kena ada suasana Al-Quran. Quran ni dia suasana. Sebab itu saya bila saya sebut Quran ni tuan-tuan, dia bukan, ini kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dapat satu mukjizat, ada hissi, ada ma'nawi. Hissi ni nampak depan mata. Jari terkeluar air. Okay. Terkeluar air. Lepas tu Nabi pernah belah bulan. Nampak depan mata. Sebagai ulama tak menyebut itu adalah mukjizat, dia panggil dalailun nubuwah. Sebab mukjizat ini sesuatu yang melemahkan, dia kena ada challenge, kena ada tentangan, itu baru nama mukjizat. Okay? Jadi kalau Nabi Musa, mukjizatnya mukjizat hissi, tongkat. Nak lawan dengan ahli sihir, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Dia lemparkan tongkat, tongkat jadi ular, ular tu makan ular-ular ahli sihir Firaun. Nabi Daud, wa alanna lahul hadid, melembutkan besi. Okey, ni semua mukjizat yang nampak. Okay. Sesuai pada zaman tersebut, dari sudut sihirnya, dari sudut zaman Iron Age-nya, zaman tahun-tahun besi, ada kehebatan Nabi yang melawan dengan orang-orang sedemikian rupa. Quran, dia tidak mukjizat hissi. Dia ada hissinya. Tapi dia lebih kepada maknawi. Dia bukan, saya bagi contoh lah, rumah terbakar. Rumah siapa-siapa terbakar lah. Tiba-tiba terbakar, semua benda dalam rumah terbakar. Tiba-tiba Quran tak terbakar. Kalau netizen kita buat apa? Hebatnya. Dekat gambar lah kan. Masuk viral upload, kan. Viral lah kan. Tak ada masalah. Boleh tak berlaku? Boleh. Kalau Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. Kun fayakun. Kun fayakun boleh. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan, ada sebahagian negara dekat negara Eropah, rumah terbakar. Satu rumah terbakar. Bible tak terbakar. Tuan-tuan nak cakap apa? Itu sebab tu nak gambarkan Quran. Agama begini. Agama dia hujah. Jadi kalau kita kata kita keluar-keluar pada rumah, kita nampak dekat langit lah. Dekat langit nampak kalimah Allah. Wow, hebatnya kuasa Allah. Betul? Keajaiban. Kayak buka kurma, buka-buka, nampak kalimah Allah. Wow. Kalimah Allah. Mustahil tak? Tak mustahil. Allah boleh tunjuk. Tapi agama Islam untuk Nabi Muhammad tidak begitu. Bayangkan satu hari kita nak keluar kerja, tengok-tengok ke langit, ada lambang salib. Kita nak cakap apa? Contohlah. Saya nak sebut Al-Quran, dia bukan nak lawan benda-benda pelik. Dia sebenarnya dia datang dengan hujah. Sebab itu dia katakan satu mukjizat, bukan macam zaman Nabi Musa. Nabi Musa mukjizat melawan orang-orang yang tidak cerdik. Quran dia satu kitab melawan orang-orang bijak pandai dalam dunia. Sehingga orang bijak pandai kata dia tak boleh lawan Quran. Sebab itu orang yang kaji Quran, dia akan akur dengan Quran. Sebab itu dia relevan sampai yaumul qiyamah. Ideanya dicabar sepanjang zaman. Jadi kalau tuan-tuan baca, kalau kita kata macam mana kita nak hidupkan keluarga kita, bila kita cerita benda ni kepada anak, kemukjizatan Quran, kehebatan Quran, anak akan nampak hero-nya Quran. Masalahnya kita tak jadikan Quran tu satu kitab yang hero. Dia lebih nampak Mobile Legends lebih hero. Dia nampak lagi hero-hero yang lain. Kena cerita pelbagai sudut. Macam mana nak cerita pelbagai sudut? Kalau orang itu tidak ada, dia tidak boleh memberi. Kalau dia tidak ada ilmu, dia tidak mampu untuk memberi. Di mak ayah mula kaji sikit. Naik sikit. Kalau anak sekolah kafar, mak ayah tu kena sekolah STAM lah. Kan? Dia tak boleh juga mak ayah pun kafar juga. Okay? Ini kan bidang lain.